Ukhuwah ni jaga, buang perasaan dengki. Dengki macam mana? Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni, dua-dua pakai. Ada je tak puas hati dengan orang. Dengarnya kawan kita tu naik pangkat, tak apa dijilatnya bos tu. Dengki lah tu. Dengar anak dia dapat semua A, SPM, macam anak dia seorang pandai. Dengar dia beli kereta baru, tak mana dia curi duit tu. Cuba kita jangan dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat, ya ke? Oh, senanglah kita nak minta tolong lepas ni. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya, oi, boleh kita tumpang, tak payah isi minyak, bawa tidur je. Korang kan gemar kapul kan, pergi kerja kan. Ada orang yang menumpang rajin, isi minyak tak rajin. Dan seorang tu pula, dengar-dengar anak dia dapat semua A. Oi, bagus betul, ada juga anak staff kita kan yang pandai-pandai, tak sangka kan. Okey.